Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar. Jadi bersama saya, moderator pada siri pertama iaitu Najihah binti Muhammad Syikri bersama 3 orang rakan setugas saya, dan saya bawakan anda salah seorang panel yang sangat handal berkaitan dengan isu yang akan dibincangkan sebentar saja lagi. Jadi, siapakah panel tersebut? Mari kita berkenalan dengan panel tersebut. Okey, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, pertama sekali terima kasih diucapkan kepada saudari semua kerana sudi menjemput saya untuk sesi kali ini. Baik, nama diberi dulu kini dan selamanya Muhammad Zamzini bin Muhammad Zamani, dan kini saya sedang bertugas sebagai seorang guru bahasa di Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Okey, saya dapat kenal lah. Saya ni seorang kata ada jawatan dekat Kolej Zabah. Maknanya kata saya ni pernahlah berhadapan dengan ramai pelajar. Ya, betul. Saya juga merupakan fellow bagi Kolej Zabah. Okey, jadi disebabkan saya ni adalah fellow, lepas tu saya adalah lecturer, jadi saya ni berhadapanlah dengan ramai pelajar. Jadi saya tahu tak tajuk kita pada hari ni kita akan bincangkan isu apa? Okey, yang saya dimaklumkan dan saya rasa isu pada hari ini memang sangat berleluasa lah, dan iaitu berkaitan dengan tingkah laku negatif melibatkan media sosial. Okey, baik. Jadi saya nak tanyalah sir, soalan yang pertama ialah, boleh tak saya terangkan dulu apakah maksud tingkah laku negatif akibat media sosial yang saya fahamlah? Okey, baik. Terima kasih Najihah. Okey, baik. Jadi secara umumnya jika kita lihat tingkah laku negatif berdasarkan media sosial ini merujuk kepada kelakuan atau tingkah laku seseorang yang mana berkelakuan bukan berdasarkan norma biasa seseorang. Okey, yang mana seseorang itu cenderung untuk melakukan penyebaran maklumat palsu. Okey, ini berkaitan dengan media sosial lah, penyebaran maklumat palsu. Kemudian mereka juga sering melakukan bully cyber. Okey, kemudian sekarang kita tengok memang banyak sangat masalah scammer, okey, ataupun fraud. Okey, jadi ini merupakan antara masalah negatif berkaitan dengan media sosial yang semakin popular pada hari ini. Okey, saya amat setuju dengan respons itu. Jadi kita akan bercakap topik ini adalah spesifik kepada pelajar universiti saja. Jadi bagaimana pandangan saya terhadap pelajar-pelajar tersebut? Okey, baik. Jadi secara umumnya jika kita lihat pada hari ini, okey, yang mana media sosial ni bukan sahaja warga emas, okey, yang menggunakannya, bukan sahaja golongan dewasa yang menggunakannya. Okey, mak ayah kita kan selalu tengok TikTok, shopping kan, scroll Facebook lah selalunya. Okey, tetapi media sosial ini sangat popular dan sangat ketagih dalam kalangan pelajar. Okey, khususnya di UPSI sendirilah, okey, khususnya. Jadi berdasarkan pandangan saya nak tanya soalan. Adakah media sosial ni dia mampu mempengaruhi maybe dari segi mental seorang pelajar? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang sangat bernas itu. Okey, jadi saya kira media sosial ini memang sangat mempengaruhi pengaruh dalam kalangan pelajar kita, memang memberi pengaruh yang sangat signifikan. Okey, khususnya yang pertamalah kita boleh tengok media sosial ini dia memberikan pengaruh yang negatif sebenarnya. Okey, kepada pengguna media sosial itu sendiri. Okey, sebelum media sosial ini juga ada golongan pengaruh ataupun influencer. Okey, jadi itu semua selalu kita tengok, dan dari sudut negatifnya, okey, dari sudut negatifnya, kalaulah contoh Najihah dia upload satu posting, okey, tapi posting dia tu tak dapat butang suka ataupun like yang banyak, tak dapat love yang banyak, komen pun tak ramai, lepas tu tak dapat orang cakap apa, engagement, tak FYP, kan sekarang ni tak FYP memang nak bunuh diri. Okey, jadi semua mengejar populariti. Jadi itu semua mempengaruhi mental seseorang pelajar sebenarnya. Jikalau dia tak dapat like yang banyak, komen yang banyak, tak FYP. Lepas tu satu lagi, ini selalu ramai yang berlaku, ramai yang jadi macam sakit mental. Sebab apa? Follower tak ramai. Bila follower tak ramai, banyaklah dia buat akaun fake account. Banyaklah dia buat fake account. Lepas tu mulalah dia komen-komen negatif dekat orang punya wall yang lain. Okey, itu dari sudut negatifnya lah. Okey, kalau sudut yang positif, sebenarnya walaupun awak semua ni suka bercakap depan kamera, okey, walaupun tak ada orang, tapi suka bercakap depan kamera, suka buat live. Okey, saya tengok selalu pelajar-pelajar UPSI masuk kelas, kalau dia datang awal memang dia buat live. Yang mana terasa tu tolong terasa. Okey, memang saya tengok kejap dekat DKP, kejap dekat kafe DKP, kejap dekat KA, kejap dekat blog. Saya cakap mungkin sebab kita punya algoritma, kita punya capaian tu memang dekat Tanjung Malim. Itu dapat pelajar UPSI. Tapi memang sangat ramai. Majoriti sampai Abang Shell tu pun tanya, pelajar UPSI ke? Saya tengok dalam komen tu lah. Bukan saya selalu scroll, tapi lalu. Saya pun kadang-kadang tengok jugalah kan. Okey, jadi dari sudut positifnya, dia melatih seseorang untuk meningkatkan kemahiran komunikasi sebab boleh bercakap. Tapi negatifnya, awak lebih cenderung untuk bercakap di depan kamera, depan layar skrin saja, bukannya bersama dengan rakan-rakan, bukannya bersosial. Itu pada pandangan saya lah. Okey. Okey sir, bagaimana pendapat sir menurut dari Bandura
adakah ia mempengaruhi tingkah laku pelajar? Okey, baik. Terima kasih atas soalannya. Jadi, berdasarkan teori pembelajaran sosial Bandura ni, dia menekankan 3 aspek. Okey, yang mana pemerhatian, peniruan dan juga peneguhan. Okey, jadi secara dasarnya jika seseorang itu meniru, okey, mula-mula dia perhatilah. Okey, dia perhati. Contohlah, kita tengok seorang, dia bukan berpengaruh tapi dia berpengaruh yang negatif lah bagi saya. DMA Islam. Siapa yang tak kenal DMA Islam? Okey, semua kenal kan? Saya pun tak tahu status dia seorang pelajar ataupun tidak sekarang. Okey, jadinya contoh kita tengok DMA Islam. Okey, kalau kita tengok konten dia lebih kepada apa? Mengecam. Bukannya mengecam, menghina, memaki, semua dia buat yang negatif. Jadi melalui pemerhatian yang negatif inilah pelajar-pelajar kita cenderung untuk berbuat demikian. Okey, buat benda-benda yang tak sihat. Contoh menarilah, makilah, mencacilah. Sebab apa? Sebab dia cakap ini merupakan bentuk peneguhan positif. Sebab apa? Lebih banyak like, lebih banyak komen, lebih banyak engagement dan share. Okey, jadi sebab itulah berdasarkan teori Bandura ini memang bersesuaian dengan tingkah laku pelajar terhadap media sosial pada hari ini. Okey, itu kalau kita lihat pada sudut yang negatif. Kalau sudut yang positif, sebagai contoh, Khairul Amin. Siapa tak kenal? Dia, betul. Tengok, bila saya sebut je nama semua kenal. Okey, cuba saya sebut. Siapa tak kenal Encik Zam? Tengok, lambat respon. Okey, baik. Jadi sebagai contoh kita ambil Khairul Amin. Semua orang kenal. Mak ayah kita pun kenal. Mak cik kita pun kenal. Mak saudara, nenek semua kenal. Lagi bulan puasa. Benar sekali. Okey, bila masuk bulan puasa semua orang akan tengok, perhatikan apa yang Khairul Amin buat. Dia buat apa? Masak. Lepas tu dia pun tiru. Okey, lepas Khairul Amin ramailah muncul TikTokers atau Facebookers yang cenderung untuk membuat konten masakan. Okey, sebab melalui situlah dia dapat tahu, dia dapat peneguhan. Peneguhan apa positif? Sebab ramai orang guna resepi dia juga. Jadi pada hemat saya, teori pembelajaran sosial Bandura ini sangat bertepatanlah dengan masalah penggunaan media sosial. Okey, soalan seterusnya. Okey, baik. Saya ada cakap teori Bandura ini boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Ya, betul. Jadi boleh saya tahu apakah faktor utama yang boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar tersebut? Okey, baik. Jadi faktor utamalah yang mempengaruhi tingkah laku pelajar cenderung untuk menggunakan media sosial ini, yang paling utama sikap pelajar itu sendiri atau emosi. Sebab awak semua kena tahu peringkat umur awak semua ni, okey, remaja ke awak semua ni? Masih remaja, Gen Z kan? Okey, peringkat Gen Z pada hari ini mereka lebih cenderung untuk mencuba sesuatu yang baharu. Jadi bila dia tengok contoh, bila dia tengok benda yang tak baik, dia akan cuba untuk buat benda tu sebab benda tu dapat engagement yang tinggi. Okey, berbeza dengan kalau awak buat video bagi makan dekat orang, bagi makan dekat kucing, tak dapat like yang banyak. Follower pun tak ramai. Gift pun tak banyak dapat. Okey, jadi sebab itulah perkara ini dia mempengaruhi tingkah laku seorang pelajar itulah bersesuaian dengan teori pembelajaran sosial Bandura itu tadi yang mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang negatif atau positif. Okey. Okey. Saya rasa respons tadi tu cukup-cukuplah untuk kami memahami apa yang topik kita bincangkan pada hari ini. Memang tepatlah. Jadi semua menjawab persoalan dengan baik dan terbaiklah saya boleh cakap. Okay. Jadi sampai di sini sahajalah sesi pertama kita. Tapi terima kasih, Sir. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Okey, dah bersedia ke saya ajukan soalan ni? Okey. Alright. Okey, kalau bersedia silakan. Jadi, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Jadi, kembali lagi kita dalam podcast Suara Pendidikan bersama dengan kita, Sir Zam. Yeah. Okey, jadi tadi waktu sesi pertama, Sir dah menceritakan pengalaman Sir selama Sir berada dalam bidang pendidikan. Okey, baik. Okay. Jadi, soalan saya, seperti yang kita tahu, dalam teori Bandura sendiri pun, beliau menyatakan bahawa remaja lebih cenderung untuk menjadikan seseorang itu sebagai model untuk mereka meniru perbuatan tersebut. Okay. Jadi pada pendapat saya sendiri, adakah influencer ini menjadi sebab untuk pelajar ni menjadi semakin agresif pada masa ini? Okey, baik. Terima kasih atas soalannya. Okey, baik. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya nak bertanya kepada sebelah saya ni. Okey, antara influencer yang awak kenal siapa? Influencer yang saya kenal seperti Sofia Shah. Sofia Shah, saya tak kenal. Lagi? Kecantikan. Oh, okey. Baik, itu kalau dia lah. Okey, baik. Jadi saya kira remaja pada hari ini ada seorang pempengaruh ataupun influencer yang mereka inspirasikan, betul? Okey, jadi sebagai contoh lah. Okey, memang tak dinafikan. Nama lagi, tugas sebagai seorang pempengaruh, influencer. Jadi tugas mereka adalah untuk mempengaruhi audiens yang menonton ni. Jika kita lihat influencer yang positif ini, dia akan mempengaruhi tingkah laku yang positif kepada kalangan pelajar. Okey, kalau awak tengok influencer yang suka bercakap benda-benda yang baik, sebagai contoh Zidin Aziz yang memartabatkan bahasa Melayu klasik. Okey, nak marah orang pun dia guna bahasa Melayu yang level tinggi. Bahasa Melayu tinggi. Jadi itu satu contoh pempengaruh yang baik. Okey, berbeza pula kita tengok contoh pempengaruh yang suka jerit-jerit, suka marah-marah.
Tapi itu sebagai clickbait saya rasa kan, untuk menarik minat ataupun menarik perhatian audiens. Jadi secara kesimpulannya, pengaruh ini memang mempengaruhi tingkah laku pelajar ataupun seseorang itu untuk berbuat negatif atau positif. Okey, baik. Seterusnya, saya nak tanya pendapat, pandangan ataupun pemantauan saya terhadap pelajar. Apakah perubahan tingkah laku pelajar apabila media sosial ini jadi trend utama? Okey, baik. Soalan cepu mas. Okey, soalan cepu mas. Yang paling utama, bila ramai sangat pelajar-pelajar ni terpengaruh dengan media sosial, okey, yang paling saya tengok dalam kelas lah. Okey, sebab dalam kelas saya kebanyakannya ramai influencer juga. Okey, tapi saya tak bagi tahulah. Okey, cuma bezanya perwatakan mereka apabila tibanya waktu pembentangan. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey, sebab bila disuruh untuk membuat pembentangan, mereka akan rasa sangat gugup, sangat gemetar dan mula hilang keyakinan diri dan mulalah kacik masa tu. Okey, sebab apa? Sebab dia tak boleh nak berkomunikasi dengan baik di khalayak ramai. Berbeza apabila dia berkomunikasi dalam skrin, dalam kamera. Okey, itu satu perubahan yang ketara lah. Okey, kemahiran komunikasi menurun. Okey, kemudian yang seterusnya saya lihat generasi Z hari ini, Gen Z pada hari ini lebih cenderung untuk bersikap agresif. Betul ke tidak? Dia akan bersikap agresif, kemudian hilang kemahiran komunikasi, dan yang terakhir bagi saya, tingkah laku mereka akan cenderung untuk berbuat benda yang tidak berfaedah. Okey, yang mana kalau awak tengok setiap kali apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, mereka akan muat naik dalam social media. Okey, media sosial. Okey, sikit-sikit galau, sikit-sikit galau. Tahulah anda semua bahawa di sebalik kegalauan awak semua tu ada Sang Pencipta yang menunggu doa awak semua tu. Okey, daripada awak mengadu dekat media sosial. Okey, dia orang tak boleh nak bagi penyelesaian. Solusinya bukan dekat media sosial, tetapi dekat Yang Maha Esa. Okey, jadi sebab itulah media sosial ni jika dilihat pada hari ini memang memberi kesan kepada tingkah laku pelajar itu sendiri. Okey, baik. Jadi kalau kita perasan kan, zaman sekarang ni pelajar-pelajar bukan sekadar influencer je yang mempengaruhi kita. Sebenarnya macam-macam lagi dalam media sosial tu. Selain daripada influencer, ada banyak macam bukan orang je, kadang video ataupun sesuatu yang diedit yang menjadi hujah. Kadang-kadang wartawan kan dia letak macam Insta, dia letak tagline yang agak kurang macam memanaskan keadaan. Betul. Macam tu kadang-kadang mempengaruhi pelajar juga, mempengaruhi tingkah laku pelajar juga. Betul, saya setuju. Kadang-kadang pelajar ni dia sukalah benda-benda macam tu. Kalau boleh dia nak hantar konten-konten untuk mendapatkan like, komen yang banyak, untuk dapatkan untuk masuk dalam bagi isu-isu panas macam tu supaya lebih viral kan. Jadi saya nak tanya, apa pendapat saya tentang betul ke like dan komen ni berfungsi sebagai peneguhan kepada tingkah laku negatif? Ya, betul. Okey, like dan komen ni berfungsi sebagai peneguhan, tapi dalam bentuk negatif dan juga positif. Okey, sebagai contoh. Okey, sekarang ni saya tengok ramai dekat WhatsApp lah, yang mana saya ada nombor pelajar tu, satu side positif. Mereka sekarang tengah reshare doa untuk ibu, doa untuk ayah kan. Yang itu sampai mak saya tanya, dekat mana dapat ni? Dalam TikTok tak ada pun kan. Dalam TikTok tak ada pun. Saya cakap tak ada mak, ni bukan dari TikTok, ni budak-budak Gen Z semua yang post. Itu yang saya pun repost lah. Itu yang positifnya. Okey, sebab dengan adanya orang cakap engagement, doa, okey, dan orang akan like, betul tak? Orang akan tekan butang love tu. Okey, dan orang akan reshare. Okey, orang yang tak pernah like, tak pernah reshare, akan reshare time tu. Betul? Okey, jadi itu dari bentuk yang positifnya lah. Okey, kalau peneguhan yang negatif pula, jika sebagai contoh seseorang itu memuat naik konten yang tidak sihat. Contoh, bukan yang trend sekarang contoh tu tapi ini betul. Okey, ini betul-betul. Okey, sebagai contoh, seseorang itu memuat naik video mereka sedang berkaraoke. Kemudian seseorang itu memuat naik video mereka sedang bergelek-gelek lah. Itu yang selalu ada kan. Trend sekarang velocity yang bertepuk-tepuk kan. Menari-nari. Itu bentuk peneguhan yang negatif lah, sebab dia melambangkan image seseorang itu. Okey, tapi saya faham tak semua benda kita nak post benda yang baik-baik saja. Tetapi kita perlulah menilai. Okey, dan menapis setiap konten yang kita nak buat naik itu sama ada memberi manfaat kepada orang lain ataupun memudaratkan seseorang itu. Okey, kenapa lebih ramai yang reshare posting-posting yang ke arah duniawi ni berbanding lebih baik awak reshare tentang Gaza ataupun Palestin. Itu lagi awak tekan je butang love, dari share tu terus awak dapat pahala. Berbanding awak reshare benda-benda yang tidak berfaedah. Pesanan untuk semua. Sebab mungkin kalau benda positif macam tu tak dapat banyak like, tak dapat banyak komen kan. Ya, betul. Dia lagi cenderung untuk buat positif. Betul, negatif. Jadi sebab itulah peranan like dan komen tadi juga mempengaruhi tingkah laku seseorang pelajar itu sendiri. Okey, jadi kita dah dengar sedikit pengalaman daripada saya menjawab soalan-soalan yang menjadi tanda tanya kepada semua orang. Jadi tadi kan kita dah dengar banyak perkara, so kita kepada langkah lah pula ingat. Langkah, so seperti kawan saya cakap tadi, yang pasal title artikel yang dipost tu, bila title tu mengundang salah faham, mengundang ancaman. Kalau pendapat saya, apa peranan yang kita boleh lakukan? Bukan kita lah, badan ke, organisasi ke, untuk menghalang posting tu, menghalang daripada terus menjadi itu. Okey, baik, pada pandangan saya sendirilah, sebagai kita seorang yang berpendidikan ini, belajar pula di universiti, perkara pertama yang awak perlu buat adalah semak dahulu sebelum sebar. Sebab dalam Islam pun ada ditekankan konsep tabayun. Tabayun tu kita kena semak dulu kesahihan sebelum kita menyebarkan sesuatu berita itu. Jadi pentingnya dekat sini untuk kita semak bagi mengelakkan kita daripada terjebak masalah tingkah laku media sosial ini. Itu kita sendiri. Baik, kemudian daripada pihak lain, pihak-pihak yang berwajib, mereka boleh memperketatkan lagi isu penyebaran maklumat palsu ini. Supaya maklumat yang tidak sahih boleh diatasi. Itu saja daripada saya.
Jadi terima kasih diucapkan kepada Sezam di atas perkongsian yang sangat bermakna kepada kita semua pada hari ini. Alright, terima kasih. Terima kasih dan jumpa lagi.